Lambat, lambat guys. Oh, nice. Corner tajam. Wow. Penat. Tinggi. Sini ada satu laluan tapi tak sure laluan ni sampai ke mana. Kita cuba lalu jalan ni. Jangan tengok bawah. Kalau takut jangan tengok bawah. Mana dia orang pergi? No sana no. So kita nak pergi situ. Ui, takut Tengok tu guys. Tinggi tu. Risau lah. Ini ada tanah runtuh. Akhirnya kita berjaya sampai ke puncak Kinabalu. Kami sudah sampai. Okay, sekarang dah pukul 2.30 petang. Program petang ni, kita orang nak pergi ladang teh Barati, naik bagi. So bagi tu dalam lebih kurang RM20. Tapi tengok cuaca sekarang ni macam mendung sikit. Nampak macam nak hujan, mendung. Harap-harap mendung saja, tak hujan. Kalau hujan nanti, memang tergendala lah kita punya program petang ni. Alamak, dah hujan lah. Hujan tu, baby tu. Kalau hujan Nah, duduk mana nah? Jaket mana dah? Jaket pegang. Pegang dia punya tu, jatuh lagi. Sudah jam guys. Jam di mana-mana. Kita nak pergi Clementi Valley 2 banyak kereta guys. Cuti Labor Day. Ni semua nak pergi Barati. Sampai parking kat luar ni Okay, kita dah sampai dekat Clementi Valley 2. Nak naik bagi. Ini agak sesak. Kita kena parking jauh sikit lah. Nak jalan sampai ke depan tu. Naik bagi. Nak turun ke ladang teh kat bawah ni. Okey, jalan Kena pakai seat belt lah. Tak payah. Leon saya ada turun Leon. Lambat guys. Mantap. Curamnya. Nice. Tunggu queue ada orang nak masuk. Macam naik kabel car ni. Apa tu, Bukit Bendera. Dia kena berhenti sini dulu, selisih. Kereta pink. Wow. Let's go. Corner tajam. Ini dah macam roller coaster dah. Okey, dah sampai. Tunggu dia berhenti dulu. Okey, thank you. Masa balik tunggu kemah putih mana? Okey, thank you. Balik tunggu kemah putih sana. So, macam mana best? Best tak? Naik jadi. Best kan? Macam roller coaster. Kat bawah ni ada jual apa ni? Teh tarik, masala teh. French fries, nugget semua dah. Burger, kek pun dah. Ni kita beli fries dengan nugget. Ni apa? Cheesecake, burger. Berapa ringgit set eh? Berapa ringgit? Ni Pak, rasa burger. Semua sekali 30. No. RM70.
Kita berada di bawah. Siapa boleh naik sampai atas tu? Tinggi je. Ini spot cantik nampak tulisan tu, Cameron Valley Tea. Siapa nak ambil gambar, ambil duduk kat tengah tu. Kali lah, Angah, main sini. Kali ni kali kedua. Kedua? Ya. Oh, mana tempat yang cantik ke? Tempat yang nanti atas view. Atas tu view cantik. Lepas tu dengan bawah tu ada yang terjun. Ni dia punya track ATV dia. Ada ATV 1 dengan 2 punya track. Ada 2 track. Tu helipad tu apa? Helipad tu mesti. Tak pasti lah. Tu kalau siapa nak naik ATV lah. Kalau jalan kaki jauh. Macam banyak lagi dalam construction lagi. Tu ada satu rumah tradisional kat sini. Rumah contoh tradisional. Ada rumah opah kat sini. Jom kita tengok. Semua apa vision tu. Assalamualaikum. 2.0. Sayangnya kalau dia letak sikit kerusi ke apa kan mesti cantik sini. Ni siapa dia ni? Mr. Shuparshad. Adakah dia ni yang membuka Tea Valley ni? Ni dia punya entrance dia. Tu, nak mendaki ke atas tu, tinggi tu. Harap kita boleh kental untuk naik atas. View sini memang cantik weh. Ambil spot sini cantik Ada buaian belakang tu. Di sini ada anak sungai. Jom, tengok ni. Bebek licin kau. Hari lahir lah, ini hari raya tadi. Oh, sini ada lagi makan. Banyak kedai. Tak, sini tak ada orang. Sangat ramai. Oh. Nombor kat rumah. Oh, sini ada bambu. Cantik bambu dah. Panda. Ni dah ada lagi satu Ni tak pasti. Ni? Tapi tak ada orang turun kan? TV ni lah. Oh, TV ni. Kita turun kat sini guys. Nak tengok air terjun daripada bawah. Kat sini bawah ni pemandangan dia cantik. Ada air terjun. So kita turun ambil video sikit kat bawah ni. Tu dah. Ini dia air terjun dah guys. Tengok tu. Cantik tu. Air terjun tu. Kita sudah makan kat bawah tu tadi. Dah ada tenaga sikit nak naik atas. Tinggi tu. Macam mana dia orang dah sampai atas tu. Laju dia orang naik. Jom bagi kita. Jom. Dia orang ambil gambar kat tengah tu. Wow. Jangan lari, dia penat. Slow. Penat. Tinggi. Oi, jangan naik. Penat. Sikit lagi. Naik lagi sampai atas. Dah sampai atas lah. Hai. Tunggu papa. Kat sini pun ada satu kedai. Yes, sudah sampai. Hujan. Aduh. Hujan pula. Sudah sampai. Cameron Valley Tea.
Zat, Papa nak tengok belah sana Zat, ada apa? Jangan ikut papa. Sini ada satu laluan. Tapi tak sure laluan ni sampai ke mana. Kita cuba lalu jalan ni. Hujan. Tapi hujan dah turun. So kita kena cepat. Jangan tengok bawah. Kalau takut jangan tengok bawah. Mana dia orang pergi? Tak tahu. Oh, no, sana no. Jauh tu. Hati-hati tau. Jangan sampai ni tergelincir kat bawah pula. Hati-hati jalan. Patah belakang lah. Betul-betul lah. Jangan. Tengok elok-elok jalan. Kaki. Bahaya ni. Kita berada di puncak ni. Tinggi ni. So berhati-hati. So kita nak pergi situ. Ada apa tu? Ui, takut eh. It's scary. Jangan lari. Jalan slow-slow. Ini betul-betul adrenaline rush ni. Jalan elok tau. Jalan elok. Berhati-hati. Hati-hati. Jangan berlari. Tengok tu guys. Tinggi tu. Risau ni. Ada tapak kaki anjing ke apa ni? Kucing. Kucing ke anjing? Kucing. Macam mana dia boleh nak sampai atas? Curam. Iki jalan depan Papa Iki. Papa risau. Jalan. Dah nak sampai lah sikit lagi. Sini okey sikit lah. Macam ada tanah runtuh lah sini. Hati-hati guys. Sini ada tanah runtuh. Ada tanah runtuh sini. Baik-baik. Sabar. Kami yang sampai. Akhirnya kita berjaya sampai ke puncak Kinabalu. Kami sudah sampai. Oh, ni boleh naik ATV kat sini. Siapa nak naik ATV cepat? Nak cuba? Sini tempat helikopter landing ke? Betul lah ni. Asal macam kecil je. Oh, ni helikopter. Hui. 1, 2, 3. Superman. 1, 2, 3. Sekali lagi, satu lagi. Pakcik ni gambar tak ni? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jap. Sabar. Okey, ha. 1, 2, 3. Ui, best lah ni. ATV ni memang ada kat sini ke apa? Dia bawa lah. Oh, dia parking sini. Dia kat tour, lepas tour. Oh, naik seorang satu lah. Oh, tour guide. Puja. Kebetulan lah ni. Kat tengah ni ada satu ATV. Kebetulan dia main parking. Kita ambil gambar kat sini lah. Lalu ATV kat area sana kot. Lalu ATV. Wow. Oi. Terbaik. Tengok jauh jalan ni. Tu ada couple Mak Saleh apa tu? Naik. Nak naik. Tak boleh kot. Budak-budak tak boleh kot. Oh, laju kot. Laju. Ya, ada tempat lepak. ATV dah nak gerak lah. Nice. Next time kita naik pula. Next time. Next time kita datang kita naik. Macam ni. Sini cantik. Mana ni sini? Kalau siap lawa ni lagi. Oh. Kalau bagi cantik view. Nice.
Nak terus shortcut ke? Tak licin lah? Tak kot. Bismillah. Licin ni, kalau hujan bahaya lah turun ni. Macam mana orang duk petik teh tu? Relax lah. Pakai kasut ni. Kasut yang ada benda tapuk. Oh, ada spike ni. Jangan lari. Jangan lari. Jalan pelan-pelan. Mana Cik? Papa buat shortcut. Ya. Kamu tidak. Penat. Dah berjaya turun. Memang mencabar gila. Siapa yang tak datang sini memang rugi lah. Siapa yang datang tak pergi atas tu rugi. Memang cabaran, view dia cantik. Memang best. Dah sampai. Kedai sudah tutup. Kira habis. Berapa harga baju? 100,000. 100,000. Guys, ini sebiji 100,000 lah. Ada 18 biji. Okey, terima kasih. Ha? 5 berapa puluh? Itu lah.